Hai guys, saya Anas, saya Ais Motor Shalom. Kita bawa masuk 2 biji Vulcan 900. Okey, dua-dua pun sudah ada aksesori. Okey, tahun 2014 32,800, tahun 2013 33,800. Okey, kita tengok 2014 dahulu. Okey, dari depan dia sudah tambah satu cover besar. Okey, macam street light punya cover besar dia sudah tambah. Kemudian dua lampu spotlight dia sudah tambah. Asal tak ada lampu ni. Okey, kemudian tayar depan lebih kurang tinggal 10% saja. So beli kena tukar tayar sudah. Crash bar dia sudah tambah. Kaki pijak panjang punya dia sudah tambah lah depan belakang. Kemudian motor ni V-twin punya engine 900cc 50 horsepower. Top speed lebih kurang 160 km/h. Okey, kemudian dia punya exhaust pun dia sudah tukar. Okey, biasa dia keluar dua exhaust macam ni lah. Ini dia sudah modified exhaust kiri kanan. Okey, so you tengok belakang dia keluar exhaust kiri kanan nampak lagi gaya. Kemudian dia sudah tambah dua side box, sudah tambah so backrest. Ni backrest boleh adjust depan belakang punya. Kemudian motor ni dia pakai belting punya. Okey, belting semua pun okey lagi. Color semua pun okey lagi. Kita on tengok. Okey, motor ni tahun 2014. Mileage sekarang jalan 49,000 km. Okey, jom kita start tengok ni. Kawasaki Vulcan 900 Classic bunyi dia macam mana. Okey, bunyi memang garang, design macam street light. Okey, belakang punya box siap ada lampu semua sekali. Harga pun murah, tahun 2014 Kawasaki Vulcan 900 ni harga sekarang 32,800. Deposit serendah RM100, bulanan 600 lebih 7 tahun. Okey, kemudian sebelah dia tahun 2013. Okey, 2013 harga 33,800. Okey, upside tahun lagi kurang tapi dia lagi mahal. Kita tengok kerana dia punya color, dia punya tayar semua lagi cantik. Depan pun dia tambah windshield lah, dia tak ada cover. Okey, dia nampak klasik sikit. Okey, tambah satu windshield saja. So tambah ini lampu juga. So tambah crash bar juga. Tayar depan, tayar baru. Okey, baru tukar ada 95% ke atas lagi. Sama biar engine, Vulcan 900, 900cc V-twin engine. 50 horsepower. Okey, kemudian kaki pijak pun sama, dia suatu tukar yang besar. Dia tak ada pakai box, dia pakai side back. Okey, exhaust dia suatu tukar. Tapi tukar dia asal pun memang macam ni dua batang. Dia pun tukar belakang, suara bunyi kuat sikit. Nanti kita start tengok. Okey, kemudian tayar belakang. Okey, tayar belakang pun tayar baru, ada 90% ke atas lagi. Kemudian belting pun semua cantik lagi. So ini you suara tepai tukar tayar. Okey, tayar suara cantik. Kemudian kita tengok mileage dia. Tengok mileage dia. Okey, tahun 2013. Mileage sekarang jalan 75,000. Okey, 75,000. Jom kita start tengok ini Kawasaki Vulcan. Bunyi dia macam mana. Ini sudah siap servis, sudah siap tukar tayar, terus beli pakai saja. Okey, engine semua pun perfect lagi, dua exhaust bunyi pun sedap, tayar pun baru, harga lebih 1,000 saja. Tahun 2013 Kawasaki Vulcan 900 Classic ni 33,000. Ini 2014 32,800. Dua-dua deposit yang sama, deposit RM100 saja, bulanan 600 lebih 7 tahun. Loan Aeon, loan kredit, loan kedai, loan bank pun kita boleh uruskan. Kalau mau trade motor, jual motor, semua pun kita boleh ambil juga. Okey, duduk jauh pun tak payah risau, kita hantar seluruh Malaysia. Beli pun kita siap ada kasih voucher RM1,000 dengan 1 bulan punya warranty. Okey, kalau minat terus datang IT Motor Shalom ataupun terus WhatsApp sales kita. Baik.